Selamat datang ke Awakening Live. Ini adalah Jennifer Leclerc, pengasas gerakan Global Awakening Prayer Hubs di lebih 100 negara. Negara Anda mungkin yang seterusnya. Visi kami, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran, visi kami adalah untuk melihat prayer hubs di setiap bandar, di setiap negara, kerana kami berjuang untuk jiwa diselamatkan, gereja dihidupkan semula, dan negara dibangkitkan. Anda boleh belajar lebih lanjut tentang cara untuk menyertai kami secara rasmi, mendapatkan lebih banyak latihan, lebih banyak persekutuan, lebih banyak doa di awakeningprayerhubs.com. Periksa laman tersebut. Anda makan gembira kerana melakukannya. Terdapat hadiah percuma di sana untuk anda hanya kerana memeriksanya. Jadi hari ini kita akan membaca dari Intercessors Devotional saya, dan anda boleh menemukannya di laman web saya di jenniferleclerc.org atau di Amazon. Dan saya bukan hanya akan membaca buku renungan itu, saya akan mengupasnya, saya akan menjelaskan pengajaran kritikal. Saya percaya ini adalah sesuatu yang setiap pendoa syafaat perlu benar-benar ambil perhatian, terutamanya dalam musim ini. Jadi anda ingat dalam bilangan-bilangan 12. Saya akan membaca ayat 1 untuk memulakan. Jadi Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas telinga, mata, dan hati untuk memahami. Bantu kami untuk mengambil perkara ini dengan serius. Kami ingin berada di pihak benar, di hadapan Tuhan, berkaitan mulut kami untuk berdoa, dalam nama Yesus. Jadi renungan hari ini, Miriam's malicious murmuring, bilangan 12, ayat 1. Sekarang, Miriam dan Harun bercakap menentang Musa kerana wanita Kush yang telah dikahwininya, kerana dia telah mengahwini seorang wanita Kush. Sekarang, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka bercakap menentang Musa, sangat-sangat berbahaya. Untuk bercakap menentang pemimpin anda, sebahagian daripada apa yang berlaku. Baiklah, pertama sekali, biar saya katakan ini. Musa mengahwini seorang wanita berkulit hitam, dan mereka nampaknya tidak menyukainya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka terlalu akrab dengan Musa. Walaupun mereka tidak dibesarkan dalam rumah yang sama, kerana Musa dibesarkan dalam rumah Fir'aun, terdapat terlalu banyak keakraban di situ. Dan anda tahu, anda pernah mendengar bahawa keakraban menimbulkan penghinaan, bukan? Memang betul, keakraban menimbulkan penghinaan. Dan jadi, ada keakraban tertentu yang kita perlu ada antara satu sama lain sebagai keluarga Tuhan, bukan? Tetapi kita mesti sangat berhati-hati untuk menetapkan garis, menetapkan batasan, bahawa apabila seseorang berada dalam kedudukan kepimpinan, walaupun kita sangat rapat dengan mereka dalam bidang lain, apabila mereka berdiri dalam pejabat itu, apabila mereka berdiri dalam peranan itu sebagai pemimpin, kita perlu menghormati pengurapan itu, mantel itu, kuasa itu. Dan Harun dan Musa tidak dapat melakukan ini. Jadi yang pertama, mereka tidak suka pilihan pengantin perempuannya. Mereka nampaknya mempunyai sedikit perkauman di situ. Dan yang kedua, mereka terlalu akrab dengannya, mereka tidak menghormati kuasanya, mereka fikir mereka boleh. Saya rasa terlepas dengan ini kerana ini adalah saudara mereka, dan itu bukan cara kerajaan berfungsi. Sekarang, kita tahu bahawa Harun adalah imam besar, dia berkhidmat sebagai Nabi Musa, juru cakap untuk lelaki Tuhan, kerana Musa dalam pelayanan awalnya agak gementar untuk mendekati Fir'aun, dan kita tahu bahawa Miriam sendiri juga seorang Nabi wanita. Jadi mari kita selami, murid mengupas dari devosional pendoa syafaat. Miriam adalah seorang Nabi wanita, tetapi dia tidak selalu menggunakan mulutnya untuk menubuatkan lagu Tuhan. Tidak, dia menggunakan mulutnya untuk mengomel kepada Harun tentang adik lelakinya, Musa. Sekarang, Miriam mungkin merasakan seperti, baiklah, dia adik saya, bukan? Saya adalah yang lebih tua. Saya adalah Nabi wanita. Saya adalah ini. Setiap kali anda mempunyai saya keluar dari mulut anda. Itu adalah tanda kesombongan. Jadi Miriam di sini, anda tahu, mungkin dalam beberapa tahap kesombongan, dia telah meninggikan dirinya di atas lelaki Tuhan. Dia berkata, saya seorang nabi wanita, anda seorang nabi, mengapa anda lebih baik daripada saya? Jadi nampaknya pada suatu ketika, Aaron terjebak dalam hal ini, dan ini adalah pelajaran yang baik untuk para pendoa syafaat. Mudah untuk terjebak dalam gosip, mudah untuk ditarik ke dalam rungutan, mudah untuk menjadi mangsa kepada semangat mengeluh, dan saya percaya bahawa dia adalah orang yang menariknya ke dalam hal ini, kerana dia adalah orang yang mengalami hukuman yang berat. Aaron tidak terkena oleh kusta, tetapi Miriam yang terkena. Dia adalah penghasut. Jadi kita tidak mahu menjadi orang dalam kumpulan doa kita yang menghasut pemberontakan terhadap pemimpin. Saya katakan kita tidak mahu menjadi orang dalam kumpulan doa kita yang mengkritik orang yang Tuhan telah tetapkan untuk memimpin pertemuan doa. Kerana Tuhan tidak akan menghukum anda dengan kusta. Tetapi saya percaya ada kusta rohani, dan musuh boleh melihat bahawa anda telah tercemar, melakukan dosa, dan berada di luar susunan kerajaan, membuka anda kepada serangan.
Saya benar-benar percaya. Saya tidak mengatakan Tuhan akan membawa penghakiman ke atas Anda atau malapetaka. Tuhan mengasihi Anda, tetapi kita adalah yang membuka pintu kepada serangan musuh. Jadi lihat ini. Nampaknya Aaron turut serta, tetapi Tuhan akhirnya memegang Miriam bertanggung jawab. Itu memberitahu Raya Medawa dan dia mungkin sama ada yang memulakannya atau yang tidak mahu melepaskannya. Walaupun jika Aaron membuat komen. Dan Miriam, ada jerit. Walau jika Aaron yang memulakannya, Miriam melompat ke atas perkara itu seperti putih pada nasi. Dan tidak mahu melepaskannya, terus mengacau periuk. Mungkin Aaron membuat komen ringan ketidakpuasan. Mungkin kita tidak tahu. Tetapi Miriam adalah yang benar-benar memaku-paku di keranda. Jadi Miriam, apa yang berlaku? Dia menjadi mangsa kepada semangat mengeluh. Ramai orang dalam kalangan peperangan rohani hari ini memanggil semangat mengeluh sebagai semangat Miriam. Seperti kita memanggil Jezebel, kerana Miriam memperlihatkan semangat mengeluh ini. Dia menyerahkan dirinya kepada ini. Dia menjadi mangsa kepadanya. Dia terjerumus ke dalam godaan untuk mengeluh terhadap pemimpin Israel, lelaki pilihan Tuhan. Dan Tuhan mendengarnya. Anda tahu Tuhan mendengar segalanya dan Tuhan mendengar apabila kita mengadu tentang satu sama lain. Oh, perantara itu. Dia tidak tahu bagaimana untuk berdoa. Saya tidak tahu mengapa pemimpin membiarkannya terus-terusan. Karena urusan Anda. Siapa Anda? Untuk menghakimi hamba orang lain. Siapa saya? Untuk menghakimi hamba orang lain. Bolehkah kita bersikap jujur? Saya tahu ini sedikit. Anda tahu lebih tegas daripada 2 Awakening Lives. Awakening Wednesdays yang lepas. Saya percaya ada semangat mengeluh dalam camp itu. Saya kuat tentang perkara ini, kerana orang Israel sering mengeluh kepada Musa dan Harun. Bukankah begitu? Mereka selalu berkata, kita patut kembali ke Mesir. Anda biarkan kami mati di gurun. Kami tidak suka manna ini, manna yang menjijikkan ini. Mungkin Miriam menahannya, tetapi, Anda menjadi seperti siapa yang Anda bergaul. Jadi, jika Anda berada dalam kumpulan doa syafaat, sertai kumpulan yang berbeza, kami tidak bertolak ansur dengan perpecahan di Awakening Prayers. Kami tidak bertolak ansur mengumpat gosip, persaingan. Kami adalah satu unit. Kami adalah tentera dalam tentera Tuhan. Kami adalah pendoa syafaat bersemangat. Kami tidak mampu untuk memecahkan barisan. Kami dalam misi di sini. Amin. Kami berfikiran misi, hub doa kebangkitan. Jadi semangat rungutan ini, saya rasa Miriam mendengarnya dan jelas dia akhirnya bersetuju dengannya. Dan mungkin dia sudah mempunyai persamaan dengannya sejak awal. Dan itulah sebabnya sangat penting kita tidak mendengar semangat rungutan, atau mana-mana semangat lain yang bukan Roh Kudus. Sama sekali. Miriam akhirnya tunduk kepada semangat rungutan yang dengan cara sangat mudah berjangkit. Yang mudah berjangkit, maksud saya, gosip mudah berjangkit, mengeluh mudah berjangkit. Saya coba berhati-hati. Bila di sekitar orang mengeluh, saya menjauh. Saya cuba keluar dari perbualan kerana ia mudah berjangkit. Saya tidak perlukan godaan itu. Anda tahu, salah satu perkataan Yunani untuk mengeluh bermaksud untuk kekal. Jadi apabila kita mengeluh, kita hanya kekal dalam situasi yang sama. Kita tidak menyelesaikan masalah. Kita tidak berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kita mana tidak jual untuk mendamaikan perkara itu. Kita hanya kekal di situ saja. Kita terperangkap di tempat itu. Musuh memastikan perkara itu berlaku. Jadi Miriam akhirnya tunduk kepada semangat mengeluh yang sangat mudah berjangkit. Dia sepatutnya lebih tahu. Dan Musa, dengar, Musa bukan sahaja pemimpin yang ditetapkan Tuhan untuk orang Israel. Sekali lagi dia adalah kakak Musa. Ini adalah abang Miriam sendiri yang kehidupannya dia bantu bentuk dengan menyembunyikannya dalam bakul di Sungai Nil untuk mengelakkan dekri pembunuhan Firaun. Jadi pada satu masa, dia adalah penyokong Musa dan sekarang dia menjadi pengkritik Musa. Bagaimana itu boleh berubah? Bagaimana kita boleh mengubah skrip? Kerana orang rapat denganmu, kita melihat ini dalam gerakan doa. Bukan doa kita, tidak bertoleransi dengannya. Tetapi bila berdoa bersama, esok mengadu tentang sesama. Bagaimana ini boleh berlaku? Kerana ada syaitan sebuah dan dia benci doa. Dia benci doa dan dia mahu mencemarkan kehidupan doa Anda. Jadi tanda. Inilah perkara, Miriam tahu bahawa Tuhan dengan providential menyelamatkan Musa dan membesarkannya, dan disinilah dia sekarang mengadu terhadapnya. Orang yang membebaskan sebuah bangsa dari Firaun, dari perhambaan kepada Firaun. Ia seperti menggigit tangan yang memberi makan kepada Anda. Betul? Ia tidak masuk akal. Jadi, apabila perkara tidak, saya selalu katakan ini. Apabila perkara tidak masuk akal secara semula jadi, biasanya ada roh jahat dalam campuran di suatu tempat.
telah dikatakan bahawa rungutan kita adalah muzik syaitan. Syaitan suka apabila kita merungut kerana ia membuka kita kepada serangan. Memang membiarkan rungutan menguasai lidah anda adalah dosa yang berbahaya. Kita melihat ini dalam Yakobus 5:9. Yakobus yang telah dipanggil Rasul Iman Praktikal memberi amaran kepada kita, jangan merungut terhadap satu sama lain saudara-saudara nono, dan saudari juga, supaya kamu tidak dihukum. Lihatlah, hakim sedang berdiri di pintu. Apa yang Anda akan lakukan dengan itu? Sekarang saya tahu tiada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus, yang berjalan menurut roh dan bukan menurut daging. Tetapi jika Anda mencari maksud perkataan dihukum, ia lebih daripada apa yang Anda fikirkan. Sebenarnya saya akan memberikan definisi ringkas di sini dari kamus, supaya Anda dapat melihat. Ini bukan dihukum, dikutuk ke neraka. Itu bukan maksudnya. Inilah maksudnya. Dinyatakan salah atau jahat. Dan Tuhan tidak menyatakan Anda salah atau jahat, tetapi Dia menyatakan kata-kata Anda, tindakan Anda, motif Anda sebagai salah atau jahat. Dan itu membuka pintu kepada syaitan. Ia bermaksud dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman. Dan sekali lagi, Tuhan tidak menghukum Anda, tetapi Dia akan mendisiplinkan Anda. Seperti Anda tidak akan mendapat kusta kerana Anda bercakap menentang pemimpin Anda, atau Anda bercakap menentang rakan perantara Anda. Ia bermaksud, dengar, ini adalah apa yang benar-benar merisaukan saya. Ia bermaksud secara rasmi dinyatakan tidak layak untuk digunakan. Anda tidak boleh berkesan sebagai perantara. Saya tidak boleh berkesan sebagai perantara jika saya merungut terhadap rakan perantara saya, pemimpin pusat doa saya, rakan-rakan saya, keluarga saya, kerana ia, tangan bersih, hati suci. Betul? Itulah sebabnya kita selalu ingin bertaubat sebelum kita masuk ke dalam perantaraan. Anda lihat pada yang berlaku kepada Miriam dalam Bilangan 2:9-16, dan kemarahan Tuhan menyala terhadap Miriam dan Harun dan dia pergi. Tuhan pergi. Tetapi apabila awan telah berundur dari khemah, lihatlah Miriam, bukan Harun, Miriam terkena kusta, seputih salji. Dan Harun berpaling dan melihat kepada Miriam dan berkata, lihatlah. Dan lihatlah dia terkena kusta. Jika Anda jatuh ke dalam semangat, merungut, ia boleh berlaku kepada siapa saja. Anda hanya perlu bertaubat agar Tuhan mendengar doa dan memajukan agendanya. Jika terdapat semangat merungut dalam kumpulan doa Anda, dan Anda adalah pemimpin pusat doa atau pemimpin doa mana-mana kumpulan doa, tangani ia, ngoni dengan segera. Ini bukan sesuatu untuk dipermainkan. Ia menular dan boleh menyusup ke seluruh camp. Saya harap Anda mendapat manfaat daripada pengajaran ini. Sila pergi ke www.awakeningprayerhubs.com.new dan daftar untuk menjadi pemimpin doa. Hari ini, cari pusat, taja pusat. Kami mempunyai orang di negara dunia ketiga yang menunggu tajaan. Kami ingin melihat bandar Anda terbakar untuk Yesus. Kami ingin melihat altar dibina semula di bandar Anda, di negara Anda. Dan kami ingin membantu Anda melakukannya. Kami menyediakan latihan, sumber, community, kasih sayang, panduan sepanjang perjalanan. awakeningprayerhubs.com sertai pergerakan ini. Jennifer Leclerc, Awakening Wednesday, Awakening Life. Saya akan berjumpa Anda di sisi yang lain.